Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Bukhari selaku pengerusi majlis, yang dikasihi Yang Berhormat Tuan Guru Dato' Haji Abdul Aziz Nikmat, Pesuruh Jaya PAS Negeri Kelantan, yang juga Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, yang dihormati, yang berbahagia Tuan Haji Ni Abdul Qadir, Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Tumpat, yang dikasihi Tuan Haji Rusli Abdullah, Ketua Pemuda Majlis Tindakan DUN Wakabaru, Barisan Kepimpinan PAS Kawasan Tumpat, Barisan Kepimpinan PAS MPD Wakabaru, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis ceramah umum sempena majlis kesyukuran dan pelancaran tabung kebajikan dan sosial DUN Wakabaru. Dan alhamdulillah pada malam ini kita mendapat peluang untuk insya-Allah sama-sama mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Dato' Ni Abdul Aziz, dan juga Yang Berhormat Saifuddin Nasution Ismail, yang akan menyampaikan ceramah isu-isu semasa yang hangat selepas pilihan raya yang ke-12 baru-baru ini. Saya tidak berhasrat untuk ketek panjang pada malam ini, cuma mengambil kesempatan pada majlis ini untuk sekali lagi, seperti mana kunjungan saya ke UPU, ke masjid-masjid, menyatakan ucapan terima kasih saya kepada rakyat, maka pada malam ini secara rasminya program yang dianjurkan oleh MTD Wakabaru ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua. Sebagaimana kain-kain rentang yang saya tulis, terima kasih kepada semua. Memang hak mari daripada hati saya ni secara sungguh-sungguh. Memang terima kasih saya ni kepada semua pengundi di Wakabaru ini yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi, rakyat yang merdeka, maka telah melakukan ataupun telah mengundi dalam pilihan raya yang lepas. Hamba ucapkan terima kasih kepada semua. Sebagaimana pesanan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Dato' Menteri Besar juga dalam banyak ucapan,
Kita orang Islam ni tidak berdendam. Kita tidak berdendam walaupun orang tu dia berlawan dengan kita dalam pilihan raya yang lepas. Bahkan orang-orang yang berlawan dengan kita dalam pilihan raya yang lepas ni, kalau boleh kita nak ajak selepas pilihan raya ni, semua dia ni kena bersama dengan kita memperjuangkan Islam ini dalam usaha untuk menyelamatkan kita semua di dunia dan akhirat dengan penuh kasih sayang. Pilihan raya sudah pun habis. Pilihan raya umum yang ke-12 sudah pun berlalu. Tapi tanggungjawab dan tugas kita sebagai seorang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tugas dakwah itu tetap ada atas bahu kita walaupun lepas masa pilihan raya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah, menyeru kepada jalan Allah ala basirah, di atas hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama denganku. Maha suci Allah, aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Ini adalah merupakan satu dalil yang mana tugas dakwah ini tetap terpahat di atas bahu kita dalam suasana mana sekalipun, selagi mana kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sebab itulah di setiap tempat mana jamuan-jamuan kesyukuran, majlis-majlis kesyukuran, sama ada di peringkat madrasah-madrasah, cawangan UPU dan sebagainya, hak ambo pergi, ambo tanya selalu, ajak belakang kedok ni orang kampung ni supaya mari. Dan ambo sebut, maknanya ambo berasa tidak selesa kiranya ambo ni diajak mari untuk menyambut majlis kesyukuran sempena bulan Maulud dan sebagainya baru ni. Tiba-tiba ada di kalangan jiran-jiran buat tekih dia tak bersama je dengan kita dalam pilihan raya baru ni, kita tak cukup. Ambo rasa semua salah sangat kalau pergi majlis lagu tu. Jadi ambo kata ajak belakang, biar kita buka tangan belakang supaya dia masuk bersama dengan kita. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang da'i, kita mesti berjiwa besar. Kita kena ajak dia orang ni sementelah lah. Maknanya dalam pilihan raya baru ni, Guru yang berhormat besar, orang-orang bukan Melayu, orang-orang Cina di kawasan Kabayu ni memberikan sokongan yang besar kepada kita. Bahkan ada guru yang kempen hak pihak lawan kita nya gimaruh kepada orang Cina ni. Dia sebut maknanya bapa orang Cina ni hidup sungguh sakopah. Orang Cina ni apa yang pokmu ni dia suruh sakopah, kata dia. Sedangkan orang Melayu tu ada sakopah, buat orang Melayu tu nak masuk syurga, pokmu ni nak kau gapo. Jadi puak Cina tu guru dia boleh jawab, dia kata puak ambo pun nak masuk syurga juga. Jadi kalau puak Cina pun kata nak masuk syurga juga, maka tanggungjawab itu cukup besar kepada kita untuk memberikan penerangan cara mana untuk nak masuk syurga ni. Jadi kalau orang Cina pun kata nak masuk syurga, orang bukan Islam kata nak masuk syurga, maka ambo yakin sangat orang UMNO Barisan Nasional dia juga pun nak masuk syurga seperti kita. Tinggal lagi boleh jadi dari segi kefahaman saja berbeza. Maka hak inilah menjadi tanggungjawab yang besar kita setelah kita memenangi mana besar di Kelantan ni dan memenangi pula di Dua Kabalu ni, maka tanggungjawab kita menjadi lebih besar untuk ajak semua pun dia ni supaya bersama bekerja untuk Islam dalam usaha untuk mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas ni nampaknya selepas pilihan raya dia tidak berakhir buat kita benar pilihan raya. Tapi tugas baru pula maknanya dengan lebih besar berhadapan dengan kita ni untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah yang lebih tersusun, lebih teratur, lebih kemas dan sebagainya.
Dan insya-Allah kepercayaan yang diberikan kepada saya ni, saya sudah bincang di beberapa tempat dalam rangka kerja dakwah yang sepatutnya kita buat di waktu baru. Datuk Guru selalu berpesan, Yang Maklumat Datuk Guru selalu berpesan di beberapa tempat hamba dengar, kita tak usah banyak kecek pasal PAS, tapi kita kecek pasal Islam. Kita royak pasal moleknya Islam, kita royak pasal comelnya Islam, kita royak pasal Islam ini boleh menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Maka kalau tak kecek PAS pun tak ada apa-apa. Apabila kita kecek Islam, apabila orang faham Islam, maka sudah tentu orang yang faham Islam ni dia tidak akan menentang PAS. Kerana apa? Kerana apa yang dibawa oleh PAS ini adalah apa yang ditunjuk ajar oleh Islam, apa yang menjamin keselamatan manusia ini di dunia dan akhirat. Maka rakyat Kota Baru ni yang menyeru secara sungguh-sungguh apa yang diucap oleh Tuan Guru, supaya kita tak sedut keras sangat keras dengan pasal PAS ni, tapi kita cerita segala kebaikan Islam, segala comel Islam, dan PAS adalah merupakan satu wadah yang memperjuangkan Islam comel ni. Jadi kita harap supaya kerja ni, mana kita sebut depan Tuan Guru, supaya kita boleh laksanakan kerja ni. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian hamba sebut juga dah di beberapa tempat. Tak apa ayat kemudian. Kita pergi kepada tabung. Nak kerja tabung. Tabung kebajikan dan sosial doa kembali. Ia mana kita akan lancar kepada malam ni. Tapi ada kata muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, skalanya kalau lancar tabung ni, kira nak putih derma lah sama-sama ni. Tapi malam ni ada kata Allah solusi, kita tidak akan gesar supaya bui pada malam ni. Cuma nak bui semula-semula tu tak apa. Nak bui juga malam ni, kalau berasa belorak untuk nak bui pun tak apa. Tapi kita tidak akan bawa suka biasa-biasa tu untuk ikuti derma daripada kaum muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Cuma maknanya ada kesedaran sendiri, dia nak bagi tu boleh bagi. Apa yang dimaksudkan dengan pelancaran tabung kebajikan dan sosial doa baru ni adalah merupakan janji yang buat dalam pilihan raya baru ni. Jadi hamba berasa supaya tak boleh nak tunggu dah buat janji ni, sementara rakyat pun duduk tanya macam-macam. Dan masa hamba berjanji, kenapa hamba berjanji? Masa hamba berjanji ni beberapa hari sebelum pilihan raya. Hamba berjanji semua 100% daripada elang tetap ataupun panggil gaji ke elang tetap ke wakil rakyat, hamba akan sumbangkan sepenuhnya kepada rakyat melalui tabung kebajikan dan sosial rakyat doa baru. Ia akan ditumbuhkan dengan segera sekiranya insya-Allah hamba menang dari pilihan raya. Itu janji hak baru. Jadi apabila kita berjanji itu dengan risalah yang dihantar, dengan ceramah yang disebut oleh penceramah kita, dengan SMS yang kita hantar melalui nombor-nombor yang ada dalam simpanan JPN, Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Kelantan, kita hantar SMS ni, maka hamba ni buat SMS hantar ni diberi nombor telefon hamba, maka hamba terima jawapan yang cukup banyak. Sama ada daripada orang PAS yang mengucapkan tahniah bagus dan sebagainya, hamba juga terima tidak kurang banyaknya daripada orang UMNO Barisan Nasional sendiri. Ia bakit laut berlawak, tak menasabah, tak sodok menipu, tak sodok lebur kan balik, tak sodok lebur, tak sodok apa. Hamba terima belakang dalam SMS hamba. Dan mari belakang bagai-bagai dia sebut tidak menasabah apa lagi ni, sehingga setengah-setengah hamba kena jawab. Maknanya macam-macam jawapan yang kita beri. Cuma hamba nak sebutnya, apabila sampai kepada saat hampir beberapa hari sebelum pilihan raya tu, hamba duduk mikir gapo lagi sumbangan hamba boleh beri. Buat segala apa yang kita fikir masa itunya adalah untuk mempertahankan kerajaan Islam Kelantan. Kita tidak memikir kepada usaha nak besar lagi, tapi kita mikir nak mempertahankan kerajaan Islam Kelantan. Maka hamba duduk mikir gapo barang hamba boleh buat di saat-saat akhir, kira-kira sikit hamba boleh buat ni
adalah usaha mempertahankan kerajaan Islam Kelantan. Maka ambo mikir tak apalah, habis semua gaji ambo ni, ambo nak beri kepada rakyat. Kalau rakyat boleh terima itu sebagai satu dorongan untuk memberikan undi kepada parti Islam sekaligus mempertahankan kerajaan Islam Kelantan ini, ambo pun rakyat kata puilah. Maka ada rakyat ambo cepat lah, lorak lah, apa semua apa lagi ni, apa semua panak kali kita mana, nak akan mana, apa berlawak, bakit-bakit lawak belakang ni. Tapi ambo insya-Allah seperti mana hak sama-sama hak lepas pada, ambo yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bahawa rezeki ambo sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lagu mana-mana. Takdir ambo tidak tahu. Ambo sebelum pilihan raya baru ni juga apabila duk sebut macam-macam, maknanya wakil rakyat hak sedia ni bagus dah, dah apa semua ni, ambo duduk mikir juga, duduk minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ambo minta supaya Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada ambo dalam usaha mempertahankan kerajaan Islam Kelantan ini. Dan ambo sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ambo ni kalau boleh nak buat hak profesional hak dia sebut pasal ambo ni, ambo nak duduk bersama dengan rakyat untuk nak menghabiskan masa yang banyak dengan rakyat, untuk berbakti kepada rakyat, untuk buat kerja dengan rakyat. Takdir Allah Subhanahu wa taala ambo tak tahu apa. Boleh jadi buat Tuhan nak bagi rezeki hak lain buat ambo yang gaji wakil rakyat tu ko ambo nak bagi kepada rakyat, tiba-tiba ambo diberi kepercayaan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Menteri Besar dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Boleh pula tu hak pertanian, hak ambo tak reti sekali. Dalam mana-mana perkara ni hak ambo tak reti sekali pertanian. Boleh pula hak pertanian. Ini adalah merupakan cubaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ambo harap dengan bantuan kawan-kawan di pelbagai negeri dari kakak semua di Dua Baru dengan sokongan yang padu kepada ambo insya-Allah akan cuba untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Cuma yang jadi masa tu yang jadi sibuk ke pelbagai negeri tu sikit. Jadi ambo nak minta maaf kalau kiranya maknanya dalam suasana hak patutnya duduk sama-sama ni tiba-tiba kena ambil masa sikit keluar dan sebagainya. Dan ambo nak sebut sekali lagi, ambo berasa hari kakak tu tak tahu dalam mana. Ambo berasa masa nak pilihan raya baru ni, ambo berasa supaya kakak saya sangat kamu masa nak pilihan raya baru. Jadi berasa hak saya saat ni tu ambo bimbang dan nak minta adik kakak semua supaya hak saya masa nak pilihan raya saat itu seboleh-bolehnya biar saya lah kat ambo disapa ke mati. Dan saya yang memaksudkan ini adalah dengan cara tegur ambo bila ambo ada tak kena di mana-mana, bantu ambo mana nasihat ambo dalam apa perkara yang ambo boleh buat, dan mari bincang dengan ambo segala apa perkara yang sepatutnya kita boleh buat untuk membangunkan Dua Baru. Jadi ambo rasa semuanya itu hak ambo sebut ni adalah dalam rangka untuk kita sama-sama memperkuatkan kerja dakwah kita di Dua Baru ini dan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.